Hai semua, pernah tak korang terfikir yang konsep matematik ni sebenarnya ada je di sekeliling kita? Betul, dalam aktiviti harian kita. Hari ni, jom kita bongkar satu corak tersembunyi yang bukan setakat teori dalam buku teks tau. Cuba fikir sekejap. Korang perasan tak ada sesetengah benda ni bila satu tu bertambah, yang satu lagi macam ikut je sekali? Jom kita tengok dengan lebih dekat apa benda ni sebenarnya. Okey, untuk faham benda ni, kita akan tengok 3 contoh yang memang biasa sangat dalam hidup kita. Sambil-sambil tu, kita cuba kesan apa corak rahsia yang sama antara semua contoh ni. Contoh pertama kita, ni confirm ramai yang boleh relate. Kerja part-time. Untuk cari duit poket. Kan, hubungan dia simple je. Lagi banyak jam korang kerja, lagi banyaklah gaji yang korang dapat. Satu naik, yang lagi satu pun ikut naik. Senang kan? Okey, tadi pasal cari duit. Sekarang, kita tengok pula bab belanja duit. Bayangkan, korang tengah shopping kat kedai runcit. Logik dia senang je, betul tak? Makin banyak barang korang letak dalam troli, makin tinggilah harga yang kena bayar nanti. Nampak tak? Corak yang sama muncul lagi. Dan untuk contoh terakhir kita sentuh pasal pergerakan sikit. Jom kita fikir pasal memandu kereta. Katalah korang memandu untuk tempoh masa yang sama. Contohnya 1 jam. Kalau korang bawa lagi laju, mestilah lagi jauh korang boleh pergi kan? Nampak? Sekali lagi, benda yang sama berlaku. Satu naik, satu lagi pun naik. Jadi, kerja, shopping, memandu, 3 benda berbeza, tapi semua ada satu corak yang sama. Okey, sekarang tiba masanya kita bagi nama rasmi kat corak ni. Apa sebenarnya yang kita duk perhatikan dari tadi ni? Inilah dia. Benda ni dipanggil ubahan langsung. Kuncinya kat sini, bila satu kuantiti tu bertambah, kuantiti yang satu lagi tu pun ikut bertambah, tapi secara berkadar. Bukan setakat naik je tau, tapi berkadar. Perkataan tu penting sangat. Okey, jom kita ringkaskan. Selagi semua ni jadi satu idea utama yang senang gila nak ingat. Boleh kata, inilah intipati untuk semua contoh yang kita dah tengok tadi. Nah, ini dia. Ubahan langsung ni sama je dengan hubungan berkadar. Benda yang sama. Dan hubungan ni sangat konsisten. Sampaikan kalau kita lukis kat atas graf, confirm akan dapat satu garisan lurus yang menaik. Simple je kan? Jadi, sekarang korang dah nampak corak ni kan? Soalannya sekarang, kat mana lagi agaknya korang akan jumpa ubahan langsung hari ni? Cuba perhati sekeliling. Serius, korang mesti terkejut tengok betapa banyaknya benda ni ada dalam hidup kita.